Abang ada Campus Cilik X Papa Pipi. Start review satu-satu. Abang ada 1, 2, 3 terus Yang ni abang beli daripada TikTok Shop. Ni yang first Yang penting dapat kad daripada X Venture. Tak tahu X Venture ni siapa. Untuk first punya, dia memang pack istimewa. Yang penting, Dogembai tu kan ada dalam Bobo Boy. Dalam filem Papa Zola. Yang penting dapat ni tau. Dapat dia punya keychain ni. Yang ni memang dapat kalau korang beli komik ni lah. Dia ada rantai kunci, keychain lah. Keychain muka Papa Zola. Ni. Siapa yang nama watak ni? Aku tak tengok ni lah. So ni yang first Dia ada cover kotak. So ni first volume dia. Komik jilid 1. Rasanya dah ada 3 je. Alamak. Koyak. Keras sangat. Aduh, kita ni kan maksudnya kualiti dia bagus lah kan. Ui, comel gila dia. Dapat ni. Ni yang mahal. Komik tu bila-bila boleh baca kan. Ni official lah. So boleh gantung dekat bag. Ada Papa Zola dengan Campus Cilik. Komik dia nipis je guys. Nipis melayang tu. Version yang kedua kedua. So ada Papa Zola, Pipi Zola. Comel kan? Papa Zola, Pipi Zola dan juga watak-watak ni lah yang abang tak kenal pun. Kan ni dia dapat Pemadam Pejuang Kebenaran. So korang akan dapat ni dalam dia. Nice juga komik dia. Cuma packaging dia tebal lah. Okay, so kita keluarkan. Bismillah. Dapat hadiah. Oh, macam ni lupa dia. So ada muka Papa Zola. Ada Ochobot. Cimubot. Lupa pula. Dengan komik dia lah. Ni yang kedua. Cabaran Permainan Kebenaran. Okay, yang paling special yang terbaru jilid ketiga. Korang tak dapat lagi kan? Dia dah ada start release dah. Abang ni dapat special bagi dekat Mostar Fiesta dekat Pavilion Kejalil. Kebetulan dia dah ada stok time ni. Kat belakang dia tulis dapat klip Prankster Cilik. Ada muka katak dengan Pipi Zola. Dia punya cover ni memang best lah. Dia Papa Zola versi komik. Katak. Ni kita buka. Bismillah. Aduh, dia sebenarnya tak berapa user friendly lah. Dia punya packaging tu macam terlalu padat. Untuk aku lah. Kalau budak-budak nak buka apa, aku rasa dia orang struggle. Comel Oh, dia macam ni. Tak kat pensel ataupun pen. Nampak tak? Komik dia jilid ketiga. Okay guys, ada jilid 1, jilid 2 dan jilid 3. So kita baru nak go through satu-satu So abang tengok yang first dulu. Ni Papa Zola X Lawak Campus. So ni korang dapat first. Abang tak tahu tapi abang dapat kad ni jugalah. Rasanya ni TikTok yang bagi kot. Ni buku dia. So kita nak go through buku dia, komik dia. Misi Menjejak Haiwan Prasejarah. Ada dinosaur. Gambar kat sini Papa Zola dia pakai kostum gajah. Lepas tu abang akan kucing abang tu dia peluk Pipi Zola. Cimubot pun ada kat sini. So kita buka first. Oh, dia punya ni berwarna tau. Nampak dia berwarna dalam dia. Karakter asal Cave. Idea asal Monster. Oh, kita go through Oh, dia semua berwarna. Komik berwarna rupanya. Okay, buka je tulis kandungan menarik. Di mana Cikgu Noodle? Dalam mat ni. Tapi masih tak masuk kelas lagi. Cikgu dah sampai. Selamat pagi. Semua disebabkan Cikgu Noodle tak dapat masuk hari ni. Ada cikgu baru akan menggantikan Cikgu Noodle. Cikgu Noodle pergi mana dia tanya? Dia pergi bercuti. Jadi jatuh pula. Gambar ni tu Papa Zola masa muda. Kira Papa Pipi. Papa. Ni sama semuda kan. Tapi dia version yang komik. Smart tak? Siapa ni pengetua? Ini lah cikgu ganti kamu. Perkenalkan Cikgu Papa Zola. Tapi kan gambar time kurus tau. Gambar time kurus. Tiba-tiba yang sampai Papa Zola yang gambar. Saya lah Cikgu Papa. Musuh kejahatan, kekasih kebenaran. Sama tak? Lepas tu budak dia kata, macam lain je dalam gambar. Dalam gambar lain, dalam mata lain. So best gak kelakar gak comel lah. So bagi anak-anak yang suka membaca, okey lah kan baca komik comel-comel kan. Berusukan kecomelan-comelan kebenaran gitu. Okay, yang kedua, korang dapat pemadam ni. Pemadam Kebenaran. Tekan je tu dah masuk tekan balik. Punya refill tu ada lagi dua batang lagi. So berbalik lah. Jadikan ni hadiah untuk anak-anak. Contoh macam sebagai reward. Dia dapat masuk sekolah ke, nak pujuk anak sekolah kan, boleh beli. Dengar ni yang kedua, sambungan dia. Cabaran Permainan Kebenaran. Nampak dia macam ala-ala Squid Game Moko wa cuka suka hamidah. Tapi best lah tengok berwarna macam ni. Rasa tak bosan lah nak baca kan. Nampak kelakar. Rasa nak baca nanti. Baiklah, kuasa Cimulaci ni. Cimo buat. Dia macam ala-ala Squid Game sikit lah.
Fikir dia inspire kan. Cimubot pakai kostum, dia jadi macam kucing, macam harimau, comel. Sebenarnya jujurnya abang tak pernah baca pun awak kampus ni, kampus cilik ni. Tapi menarik lah untuk dibaca. Dan so colourful lah. So ni harga dia RM25. Dapat kotak, dapat hadiah. Okay, yang ketiga, since saya tak ada pensel, jadi saya letakkan chopstick. Ni ada katak dengan pipi Zola. Okay. Baju Papa Zola dalam ni kan, macam baju Ultraman kan. Dalam ni ada pipi Zola jadi ni lah, macam Transformers lah. Pipi Zola pula. Cimubot jadi macam Papa Zola. Cimubot jadi macam Transformer. Kat belakang ni pun ada tunjuk, dia macam jadi Power Rangers sikit. Kau tahu tak, dulu masa abang kecil, abang tulis komik abang sendiri tau. Abang lukis dekat buku Zola. Masa darjah 5, darjah 6 lah. Abang lukis komik abang sendiri. Dia lebih kurang macam ni lah rupa dia. Ala-ala macam Ultraman tu kan. Lepas tu abang buat jalan cerita sendiri lah. Lepas tu kawan-kawan abang akan tunggu, Zaki, bila nak ada sambungan? Bila nak sambungan? So abang akan lukis, lepas tu bagi dia orang baca. Serius tau dulu. Macam minat ke melukis, tapi ada jalan cerita kan. So dia akan bersambung. Every dia akan tanya, Zaki, bila nak keluar episod baru? Wah, macam dia orang tunggu lah. Tak main gila. So ni pameran reka cipta dan inovasi. Nak bagi anak abang baca lah. Anak abang pandai baca ni. Dia boleh makan, dia kerja kan. So dia membaca pula. Papa Zola jadi macam Ultraman ke Power Rangers kot. Mantap. So kalau nak beli ni, yang ni korang akan dapat ni Nanti abang baca, abang akan share pula review macam mana jalan cerita dia. Okay, bye, jumpa lagi. Boleh takkan? Tak boleh.